Pernahkah hadirin terbayang sebuah negara yang maju teknologinya, tinggi pencakar langitnya, namun hilang jiwanya? Itulah nasib sebuah bangsa yang meminggirkan bahasanya sendiri. Hari ini, kita sering berbicara tentang peradaban madani. Namun mampukah peradaban itu dibina di atas pasir yang jerlus? Tidak, hadirin sekalian. Peradaban yang ampuh hanya boleh dibina dengan menelusuri akar bahasa kita. Kerana disitulah letaknya rahsia kekuatan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Indah bangsa kerana budinya, tinggi tamadun kerana bahasanya. Maka salam apresiasi saya hulurkan buat barisan para hakim yang berintegriti, para penjaga masa yang sentiasa peka, serta hadirin warga dewan yang menjadi saksi kepada sebuah kebangkitan intelektual. Hadirin sekalian, bahasa bukan sekadar susunan huruf, bukan juga sekadar getaran suara. Namun, bahasa adalah nadi yang berwujud dalam tubuh sebuah bangsa. Jika nadinya berhenti, maka matilah tamadunnya. Berdiri saya di pentas pertandingan pidato aspirasi generasi madani hari ini bukan sekadar untuk menghias kata, tetapi untuk meniupkan roh ke dalam tajuk Bahasa Melayu Nadi Kedaulatan Citra Madani. Izinkan saya membedah mauduk bicara hari ini agar tidak ada akal yang terkeliru dan tidak ada hujah yang buntu. Tajuk saya hari ini akan diringkaskan menjadi 3 komponen utama. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan atau bahasa ilmu yang menjadi tali pengikat kepada perpaduan rakyat Malaysia. Nadi kedaulatan merujuk kepada fungsi bahasa sebagai punca kekuatan dan simbol kemerdekaan. Citra Madani pula membawa maksud gambaran atau imej masyarakat yang maju dari segi pemikiran dan berakhlak mulia. Secara holistiknya, tajuk ini menegaskan bahawa bahasa Melayu adalah instrumen paling ampuh dalam memartabatkan maruah negara serta mencorakkan identiti masyarakat yang bertamadun tinggi di persada dunia. Berpegangkan kata pujangga, masa itu emas. Ayo hadirin, kita telusuri bicara ini dengan minda yang terbuka demi sebuah maruah yang tidak akan sesekali kita gadaikan. Warga Dewan Yang Budiman menelusuri paksi saya yang pertama, bahasa Melayu sebagai akar tunjang jati diri bangsa. Dalam kerancakan kita mengejar kemajuan, janganlah kita menjadi seperti kacang lupakan kulit atau lebih parah lagi, menjadi pahat yang tidak sedar akan hulu. Bahasa Melayu ialah DNA yang membentuk susur galau kewujudan kita. Ia adalah busur yang melepaskan anak panah identiti ke masa hadapan. Apabila kita meminggirkan bahasa ibunda, kita sebenarnya sedang meruntuhkan tembok pertahanan budaya kita sendiri. Lihatlah sejarah betapa bahasa Melayu pernah menjadi lingua franca yang merentas samudra. Maka mendaulatkan bahasa bukan sekadar soal komunikasi, tetapi soal memugar maruah yang kian luntur. Kita perlu sedar, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak meminjam lidah asing untuk menyebut nama Tuhan dan tanah airnya sendiri. Bahasa bukan sekadar soal komunikasi, tetapi ia adalah rakaman sejarah dan pemikiran orang Melayu. Apabila kita meminggirkan bahasa ibunda, kita sebenarnya sedang memadamkan memori kolektif bangsa kita sendiri. Lihatlah naskah-naskah besar seperti Sulalatus Salatin. Ia bukan sekadar kertas, tetapi manifestasi kecermelangan bahasa yang membina kedaulatan. Tanpa bahasa yang gramatis, identiti kita akan menjadi kabur dan keliru. Sidang Dewan Yang Budiman melangkah kepada idea kedua, bahasa Melayu sebagai tunjang perpaduan generasi madani. Dalam konteks Malaysia yang majmuk, bahasa Melayu adalah jambatan yang menghubungkan tebing perbezaan. Jika Malaysia ini diibaratkan sebagai tenunan perca yang berwarna-warni, maka bahasa Melayu itulah benang emas yang mengikat setiap cebisan kain tersebut menjadi sehelai busana yang indah. Sesuai dengan peribahasa, umpama telur sesangkar, pecah satu, pecah semua. Begitulah juga keutuhan kita. Tanpa satu bahasa yang menyatukan rasa,
kita akan terus terperangkap dalam kepompong prejudis. Aspirasi Madani menekankan nilai hormat dan ihsan. Bahasa Melayu menerusi konsep bahasa jiwa bangsa, berperanan sebagai alat penyatuan yang melangkaui batas etnik. Apabila semua kaum fasih berbahasa kebangsaan, tembok prasangka akan runtuh dan digantikan dengan jambatan persefahaman. Bahasa Melayu hadir sebagai jambatan yang menghubungkan dua tebing perbezaan. Ia bukan milik satu kaum, tetapi menjadi milik bersama yang mengharumkan ukhuwah. Apabila kita berbahasa dengan santun, kita sebenarnya sedang membina sebuah syurga harmoni di atas bumi bertuah ini. Warga Dewan yang budiman, idea saya yang ketiga ialah mensejagatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan intelektual. Kita perlu membuang stigma bahawa bahasa Melayu itu adalah bahasa pasar atau bahasa sastera semata-mata. Huraiannya, untuk menjadi bangsa yang matang, kita perlu mendaulatkan bahasa dalam bidang sains, teknologi dan ekonomi. Bahasa yang intelektual adalah bahasa yang mampu mengungkapkan konsep-konsep rumit dengan jelas. Kita perlu berani menterjemahkan yang asli dalam bahasa sendiri tanpa rasa rendah diri. Hadirin sekalian, sebagai penutup ingin saya tegaskan bahawa bahasa Melayu itu bukanlah sekadar warisan yang perlu kita simpan di dalam muzium. Tetapi ia adalah roh yang perlu ditiupkan ke dalam setiap nadi pembangunan negara. Bahasa yang hebat melahirkan pemikiran yang hebat. Maka marilah kita pelihara bahasa ini dengan cinta, kita bugar ia dengan ilmu dan kita julang ia dengan maruah. Ingat, bahasa itu laksana pakaian. Jika koyak ia memalukan, jika megah ia memuliakan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.